Alhamdulillah, unexpected sangat, memuaskan. Dua-dua dapat A. Tiga kata fun, exciting and reliable. Yeah. Masa masuk tu mula-mula result saya E, 44 E. Lepas tu trial saya dapat 50 C dan SPM ni alhamdulillah dapat A+. So untuk adik-adik yang kat luar sana yang still tak tahu nak join tuition mana satu, yang still lemah dengan dia punya maths dengan AdMaths, boleh join dekat Maths Sketch sebab diorang memang ajar kita satu persatu dan very fun. Environment dekat Maths Sketch tu sangat-sangat membantu teacher-teacher yang sangat efisien, sangat membantu adik-adik dan saya nampak dia seronok datang kepada ibu-ibu yang mana tengah mencari tuition untuk anak-anak, especially untuk subjek sains dan juga matematik. Pergilah daftar segera. Hai. Okay, boleh bagi tahu result math daripada trial dengan SPM dapat apa? Trials I dapat C and for SPM itself I got A solid. I think if you're weak in maths or science at maths, this is like one of the best place you could bring yourself into. Hari tu saya dapat 40 je. Memang subjek matematik. Untuk matematik saya dapat 40 je. Lepas tu untuk SPM ni alhamdulillah saya dapat A. Sains masa trial saya dapat 72, A minus lah. Lepas tu ada peningkatan dapat A solid dalam SPM. Yang bakal menduduki peperiksaan SPM, saya ucapkan good luck. Semoga korang study awal-awal, jangan lambat-lambat. Sebab nanti once dah lambat, korang akan menyesal sebab tak dapat result yang korang nak. Hai, keputusan SPM yang saya dapat ni alhamdulillah puas hati. Banyak peningkatan untuk sains dan matematik. Untuk trial saya dapat sains B, B+, matematik B. Tapi untuk SPM ni saya dapat A solid dua-dua. 3 kata untuk Maths Sketch jadi T. Sangat terbaik, hebat dan very fun. Saya dapat result trial Science A minus, Math A solid. Lepas tu SPM dapat Math A plus, Science A solid. Math dengan Math saya trial, Math saya dapat B, Math saya fail. Lepas tu bila sampai SPM, Math saya A solid, Math saya D. So tu agak memberangsangkan, bagi saya macam gempak result tu sampai tuition kat sini. So saya harap lepas ni ramai-ramai lagi tuition kat Maths Sketch, so dapat improve korang punya grade Math dengan Math tu. Kepada akak-akak saya ucapkan terima kasih sebab ajar saya daripada darjah 5 ke 6 macam tu. Lepas tu saya stop sekejap sama balik form 5. So dapat efek dia tu besar juga efek dia. Terima kasih. Boleh cerita daripada trial Math dapat apa, SPM dapat apa? Okey, kalau daripada trial saya markah saya hanyalah 35 dan gagal lah masa tu. Saya pun tak sangka pun dapat gagal sebenarnya. Tapi lepas saya masuk tuition kat sini, alhamdulillah saya dapat B. Itu pun dah cukup membanggakan saya lah, walaupun tak dapat A pun. Alhamdulillah saya dah dapat result SPM saya dan ada peningkatan banyak daripada trial. Kalau macam Math saya dapat A solid. Alhamdulillah time SPM saya dapat A+. Selama saya tuition dekat Maths Sketch, dah lama jugalah daripada saya skor rendah lagi, dan saya amat hargai dan berterima kasih sangat dengan apa yang dah diajar dan ditunjuk ajar oleh akak-akak Maths Sketch. Rasanya sebab dari Maths Sketch dah dia jadi minat sangat dengan Maths. Mami harap apa pun yang awak buat lepas ni, semuanya laluan awak dipermudahkan. Apa-apa pun, solat jangan tinggal, jangan sombong.
Dan ingat baliklah asal kita macam mana, dari mana kita bermula. Semoga terus sukses, semoga terus berjaya. Untuk Maths Cats, terima kasih. You all memang awesome. Sebelum masuk result matematik saya E, admat saya gagal. Trial admat naik sikit, matematik dapat A-, SPM dapat matematik dapat A+, dengan admat dapat B+. Terima kasih Kak sebab mengajar saya. Saya lulus. Yeay. Pulak nanti untuk SPM, jangan main-main nanti gagal. Orang yang belum masuk lagi, masuklah. Tengok result saya naik tinggi tau. Saya start Maths Cats darjah 4. Trial Maths saya B. Lepas tu admat C. SPM sebenar matematik saya A+, dan admat saya A solid. Stay relevant good. Love you guys always. Love you guys. The services have been very great lah. Alhamdulillah. Love you all. Sebenarnya saya tak suka matematik. Time saya darjah 3 saya tak faham matematik langsung. Bahagi panjang tu saya tak tahu. Lepas tu bila masuk sini time darjah 4 saya minda saya terbuka, mata terbuka. Ya. Tiba-tiba suka matematik. Cara belajar kat sini dia macam wow. Saya memahami. Macam tu. Komen saya sangat suka cara belajar kat sini. Tunjuk bos. Okey ni Hani apa? Hai. Result saya rezeki tak ada lah, kurang sikit lah, tak ada A tapi mostly semua B lah macam tu. Tapi improve dekat sains dengan math sebab kita orang pergi Maths Cats. Daripada gagal terus naik. Kalau sains naik B, math naik C. Math daripada G ke C. Dua-dua lah, math dengan sains. Daripada G ke C. Thank you Maths Cats. Terima kasih lah sebab ajar kita orang walaupun kita orang nakal. Tapi kita orang tetap belajar, tak main. Okay. Untuk junior jangan study lambat lah, study awal. Solat jangan tinggal. Betul? Good luck junior. Good luck junior. Bye. Bye. Saya dapat matematik A, sains pun A. A solid. Saya dapat Sains B, math D. math daripada fail. Kalau sains daripada D. Math dapat E, trial, SPM dapat A. Kalau sains pula, trial A-, SPM A solid. Terima kasih sebab nak ajar kita orang and bagi kita orang ilmu sampai kita orang bolehlah score insya-Allah. Maths Cats padu. Kau salah pan.